Nak naik kapal angkasa tak? Kau jangan. Marah Fang nanti. Ayolah cepat. Nanti. Siapa ni? Ke tepilah. Kipas tu. Apa yang kau boleh buat? Kuasa mana yang kau boleh guna untuk kalahkan kipas lipas aku ni? Masa untuk lawan angin dengan angin. Kuasa elemental. Boboiboy Taufan. Bagus. Inilah yang aku nantikan dari tadi. Berbola Taufan. Ya. Ini sahaja kau ada. Boleh tahan, tapi kau kena guna kuasa penuh kau jika nak kalahkan aku. Ilusi berganda. Ilusi lagi. Mari, Boboiboy. Mari kalahkan kami. Dah jumpa. Rasakan ni. Kendi Taufan. Macam mana kau tahu? Sebab kau seorang je yang pegang kipas. Aku takkan kalah dengan mudah. Pukulan. Hentakan. Kipas. Boboiboy. Lipas. Kelajuan Sahur. Balikan Gravity. Berhenti, Maripos. Cukup. Yaya, Ying. Kenapa korang halang aku? Dia ni dah culik Gopal dan kalahkan Fang. Sabar, Boboiboy. Mereka bukan yang kau sangkakan. Siapa pula ni? Izinkan aku perkenalkan. Pemerintah, pengguna asal kuasa elemental beliau. Tuanku, Kuputri. Salam perkenalan, Bobby Boy. Maaf, Tuanku. Nama dia yang sebenar adalah Boboiboy. Maaf. Salam perkenalan, Bobo Boy. Sebenarnya, aku yang menghantar Maripos untuk menguji sejauh mana penguasaan kuasa elemental kamu. Maafkan kami, Bobo Boy. Ampunkan Patik, Tuanku. Patik dah cuba, tapi dia hanya keluarkan elemental tahap kedua. Tahap kedua? Jadi, kamu belum dapat kuasai tahap ketiga? Belum. Tapi sebenarnya, kenapa Tuanku dan Maripos cari saya? Kami ke sini membawa hajat yang besar, Bobo Boy. Aku perlukan kuasa elemental beliungku semula.